Para suami, jangan lupa buat benda ni masa isteri bersalin ya. Nombor 1, nak kena buat apa selepas isteri bersalin ni? Dakap anak dan azankan. Kucup dahi isteri, cakaplah terima kasih. Ni adalah tentang sesaat selepas isteri bersalin nak buat apa. Lepas tu klik-klik. Benda yang sangat penting. Ramai orang lupa momen tu, dan saya pun sebenarnya selepas melahirkan anak tu, saya lupa nak ambil gambar banyak-banyak anak pertama dan kedua. Jadi macam, ya Allah, ruginya rasa. So jangan lupa buat. Dan apa lagi yang para suami boleh buat selepas isteri melahirkan anak adalah tolong arrange a surprise kalau boleh. Surprise contohnya macam bagi balon, bagi hadiah selepas isteri melahirkan anak. So apa lagi yang perlu buat? Macam azan, iqamat dan semua benda tu, sunnah-sunnah selepas kelahiran anak. Bukan tu saja, lepas isteri dah balik ke rumah, ada tanggungjawab yang besar, iaitu menjaga isteri ketika berpantang. Bukan je jaga isteri, tapi jaga juga anak. Macam mana masa isteri nak mandi, nak kena buat apa? Lepas tu apa makanan pantang isteri? Macam-macam lah dalam buku 9 bulan 10 hari ni. Ada banyak sangat ilmu untuk para suami. Nama je buku Ping-Ping untuk isteri, tapi sebenarnya ada banyak panduan untuk para suami sama-sama menjaga isteri dan juga anak sepanjang proses kehamilan, kelahiran, berpantang, menyusukan anak dan mendidik anak-anak. So serba lengkaplah buku 9 bulan 10 hari ni. Kepada anda yang nak, boleh dapatkan di beg kuning.